Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, duduk. Okey, Assalamualaikum. Okey, Ustaz, Maklim akan terangkan hadis mencari yang halal. Okey, yang pertama, semua tahu kan halal haram dengan syubhah, betul tak? Okey, cikgu akan buat 3 kumpulan. Murid perempuan, murid lelaki 2 kumpulan. Okey. Maklim akan panggil murid perempuan dahulu. Okey, 2 orang. Siapa? Sini. Okey, dalam kotak ni Maklim sediakan 2 gambar. Banyak gambar lah. Kamu akan pilih 2 gambar. Setiap kumpulan 2 gambar, ya. Okey. Cuba buka gambar tersebut. Yang pertama, gambar apa tu? Okey, gambar ayam. Ayam goreng. Ayam goreng tu halal ke haram? Halal. Okey. Yang seterusnya gambar apa tu? Kelawar. Kelawar masak sup. Sup apa tu? Sup lemak. Tak. Okey. Halal ke haram? Haram. Okey. Boleh duduk. Okey, bagi pelajar lelaki pula yang depan. Kumpulan kedua. Pilih. Okey, cuba buka. Gambar apa? Khinzir. Okey, halal ke haram kalau kita makan? Haram. Okey, seterusnya. Gambar apa tu? Gula-gula. Gula ni apa dia? Syubhah. Sebab apa? Kita tak yakin halal ataupun haram. Okey, pandai. Duduk. Okey, kumpulan seterusnya. Yang terakhir, kumpulan 3. Okey, tunjuk. Okey, yang pertama tu, gambar apa tu? Ikan goreng. Halal ke haram? Halal dimakan. Okey, seterusnya gambar apa tu? Cimrayun. Ataupun apa macam ramen yang tak ada logo halal. Okey, dekat situ dia ada tunjuk. Dia ada bulatkan perkataan yang syubhah, iaitu dia katakan haram ataupun syubhah, iaitu was-was. Kalau kamu rasa tak boleh, kamu tengok dekat bahagian ingredient dia. Kalau kat situ dia tunjuk babi, ada perkataan tulis menggunakan khinzir, bahan-bahan dia. Jadi haram. Kalau tak ada, kamu rasa tak boleh makan, itu dipanggil syubhah. Okey, terima kasih. Duduk. Okey, seterusnya cikgu Maklim akan paskan bahagian seterusnya kepada kawan Maklim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang maksud halal dan haram. Okey, semua tengok gambar dekat dalam slide ini. Yang pertama, ayam goreng, sausage, daging, coklat, bersedekah dan mencuri. Biasa tak dengan makanan-makanan ni? Awak pernah makan tak? Pernah. Okey. Macam mana kita nak tahu ayam goreng tu halal ke haram? Sausage tu halal ke haram? Macam mana nak tahu? Pemprosesan, macam mana nak tahu pemprosesan tu? Takkan dah masuk kedai, nak tengok cara pemprosesan dia macam mana? Kita tahu, logo halal saat kita tahu market ataupun kedai tu yang kita pergi tu ada iktiraf logo halal oleh JAKIM ataupun logo halal antarabangsa. Okey, kita tengok seterusnya. Maksud halal dan haram beserta contoh-contohnya. Maksud halal, sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Contoh, haiwan yang disembelih dengan cara Islam dan pakaian yang menutup aurat. Okey, haram pula sesuatu yang dilarang oleh syarak. Contoh, makanan
babi atau khinzir minum arak dan mencuri pakaian. Okey, ini kita tengok gambar kat bawah tu. Itu contoh-contohnya yang halal bersedekah. Makanan yang mengandungi logo halal. Haram, contoh minuman arak atau yang memabukkan macam wine, whisky. Seterusnya produk ya, makanan yang dari khinzir. Yang ketiga mencuri. Seterusnya logo halal yang diiktiraf JAKIM. Kita tengok apa ciri-ciri logo yang halal yang diiktiraf JAKIM ni. Yang pertama, bintang berbucu 8 di bahagian tengah bulatan. Okey, yang kedua, perkataan Malaysia melengkung. Ketiga, luar berbentuk bulat. Bintang berbucu 5 di kiri dan kanan. Perkataan halal dalam tulisan Rumi. Di tengah logo, di bahagian bawah tulisan Jawi. Lepas tu tulisan Malaysia dalam Jawi, dalam bahasa Arab. Dan akhir sekali perkataan halal dalam tulisan Jawi di tengah logo. Okey, seterusnya logo, selain logo halal yang diiktiraf JAKIM iaitu di Malaysia, ada juga logo halal antarabangsa. Kan ada banyak negara-negara di dunia ni. Inilah antara logo halal antarabangsa. Biasa tak nampak? Biasa. Yang paling biasa apa sekali? Makanan yang awak Indonesia. Ya, Indonesia. Lagi? Singapura. Apa tu makanan Singapura apa? Gula-gula. Okey. Okey, faham ya? Maksud halal, haram, apa ciri-ciri logo halal yang diiktiraf JAKIM dan logo halal antarabangsa. Okey, untuk menguji kefahaman kamu, apa yang halal dan haram, ada aktiviti berkumpulan. Okey, Ustazah akan edarkan kertas papan bingo ni. Okey, satu kumpulan ada dapat satu kertas ni saja. Tolong pas. Okey. Okey, hari ni kita akan main bingo. Semua pernah main bingo kan? Pernah. Okey. Tapi kali ni bingo ni lain sikit. Okey. Bingo ada 5 huruf BINGO. Yang pertama, setiap kumpulan tapi berbincang dalam kumpulan, tulis antara nombor 1 hingga 24 mana-mana je yang awak suka. Okey, lepas tu kumpulan pertama. Yang ini kumpulan pertama, kedua, ketiga. Kumpulan pertama, pilih 3 nombor di depan ni. Okey, contoh. Pilih nombor di depan ni, 3 nombor di depan ni. Ustazah akan ambil nombor tersebut. Ustazah bacakan soalan dan kamu jawab. Ianya halal ataupun haram. Kalau betul, semua tik pada papan bingo ni. Kalau salah, kumpulan tersebut jawab salah, kumpulan tersebut je yang tak boleh tik. Kira burn nombor dia tu. Okey, semua tengok dekat kertas ni ada semua nampak tak ada bintang. Yang ini macam bonus lah. Tak payahlah tulis nombor kat sini. Okey, faham tak? Faham. Okey, kita cuba. Okey. Okey. Okey, semua tulis nombor 1 hingga 24 dulu. Okey. Semua dah tulis nombor 1 hingga 24? Dah belum? Dah, okey. Okey, kumpulan pertama. Pilih 3 nombor di papan depan ni. 16. 24. 1. Okey, nombor 16. Judi dan riba. Halal ke haram? Haram. Betul. Okey, semua boleh tik. Okey, yang kedua. Yang tadi nombor 24. Daging itik yang disembelih. Yang disembelih secara Islam. Halal ke haram? Halal. Betul. Yang nombor 1. Arak dan minuman memabukkan. Haram. Okey, betul. Semua dah tik ya? Okey, seterusnya kumpulan kedua. Kumpulan kedua.
Okey, yang pertama 6 dulu. Daging khinzir dan semua produknya. Haram, betul. Semua tik. Lagi, nombor 2. Nombor yang kedua tadi? 13. Berniaga secara jujur dan amanah. Halal. Okey, lagi satu. 3. Pernikahan sah menurut Islam. Halal. Okey, betul. Okey, seterusnya kumpulan ketiga. Pilih 3 nombor. Okey. Nombor berapa? 23. Okey, jawab dulu. Ni. Okey, makanan yang mengandungi gelatin, khinzir atau alkohol. Haram, betul. Lagi. 21. Rasuah dan penipuan. Haram, betul. Yang ketiga. 11. Coklat yang tidak mengandungi logo halal. Halal atau haram? Coklat yang tidak mengandungi logo halal. Haram. Okey, betul. Okey, kumpulan pertama lagi. Balik. Kumpulan pertama. 3 nombor. 17. Okey. Daging katak dan biawak. 17. Daging katak dan biawak. Haram. Betul. Lagi nombor kedua. 15. Bekerja mencari rezeki halal. Halal. Betul. Lagi satu. 9. Bangkai dan darah. Haram. Betul. Okey, kumpulan kedua. Kumpulan kedua. 18. Menyebar fitnah dan mengumpat. Haram. Betul. Lagi nombor berapa? 5. Ikan udang sotong. Halal. Betul. Yang ketiga. 4. Kuih muih yang tidak mengandungi bahan haram. Betul. Okey, kumpulan ketiga. 12. Susu, keju, yogurt tanpa bahan haram. Halal, betul. Jika bingo, sebut bingo, angkat tangan. Lagi nombor yang kedua. 7. Mencuri dan merompak. Haram, betul. Lagi satu. 8. Daging ayam, lembu, kambing yang disembelih secara Islam. Halal ke haram? Disembelih secara Islam. Halal. Betul. Kumpulan pertama. 22. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Halal. Betul. Lagi. 20. Belajar ilmu bermanfaat. Halal. Betul. 14. Bersedekah dan bantu orang susah. Betul. Bingo. Okey, tahniah. Okey, wakil dari kumpulan. Kita ambil hadiah. Ada hadiah. Okey, mari ke depan. Wakil kumpulan. Okey, tahniah. Bagi tepukan sikit. Semangat. Okey. Yang lain ada tinggal lagi berapa huruf? 2. Yang belakang berapa huruf lagi? 2, 1. Okey, tak apa. Okey, semua fahamkan halal dan haram tadi semua betul. Okey. Okey, itu saja dari Ustazah. Seterusnya bahagian syubhah. Okey. Assalamualaikum. Seterusnya kita akan sambung untuk bahagian Ustazah. Okey. Dekat tangan Ustazah ada 2 botol ada air. Satu biru, satu hijau. Kalau kamu dah haus sangat, kamu nak minum botol yang mana? Hijau. Ni tak ada orang? Tak ada. Kenapa? Kenapa pilih hijau? Kenapa tak pilih biru? Apa? Was-was. Lagi? Keruh. Okey. Okey, bagus. Nampaknya kamu faham apa yang kita akan belajar hari ini. Ustazah akan kaitkan, kita akan belajar tentang syubhah. Syubhah adalah sesuatu yang tidak yakin halal ke haram. Macam tu. Macam ni. Kamu yakin halal ke haram ni? Tak tahu. Ayah apa tak tahu. So, elakkan terus.
Okey, kalau maksud syubhah adalah membeli produk makanan luar negara yang tidak mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Selalunya macam itulah, kita akan follow yang JAKIMnya. Okey, nampaknya kamu faham, okey? Kat sini, okey, aktiviti seterusnya boleh tak form dalam grup? Ustazah akan bagi setiap grup ni ada cawan. Satu grup akan dapat 9 cawan dan 3 belon. Dan 3 helai belon. Dekat cawan ni ada satu, kamu cari satu kenyataan maksud syubhah yang betul. Yang kedua, gambar berkaitan syubhah. Dan yang ketiga adalah kenyataan berkaitan dengan gambar tersebutlah. Kemudian, bila ini discuss. Bila dah pilih 3 orang wakil, tiup belon ni. Tiup belon. Kemudian, macam ni. Tiup. Bawa susun kat sini. Bolehlah grup 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini, okey? Ikut susunan. 1 maksud syubhah, yang kedua gambar, yang ketiga kenyataan pasal gambar tu. Okey, faham tak? Jelas tak arahannya? Jelas. Okey, duduk dalam grup, okey? Ustazah edarkan ni. Satu. Satu. Okey, boleh mula discuss sekarang. Siapa yang dah dapat jawapan tu? Boleh letak kat depan ya. 3 orang wakil je. Jumpa dah. Boleh. Siapa yang dah dapat jawapan tu cepat. 3 orang wakil lah Jangan guna tangan. Susun. Susunlah, grup awak kat mana? Cepat kawan awak pula. Okey. Terima kasih. Seterusnya. Tiga je. Lagi satu. Cepat. Bawa ke mulut. Cepat susun. Lagi satu ni susun kat sini. Okey. Okey, dah siap Ustazah semak sekejap. Di restoran sesuatu daging ada logo. Okey, betul. Kalau ikut jawapan yang kawan-kawan yang awak semua pilih ni, Ustazah rasa semua betul. Tepuk tangan. Tahniah So Ustazah boleh buat conclusion yang awak semua faham. Okey, kita pergi yang pertama. Kumpulan mana yang dapat yang restoran no pork ni? Okey. Mungkin kalau awak tak tahu ini gambar apa? Restoran yang dia cakap tak ada pork. Kalau awak nak pergi ke tak? Tak. Sebab apa? Tak ada logo halal. Tapi setengah daripada kita pergi. Cuma Ustazah nak tekankan kalau awak rasa benda tu tak yakin, jangan terus. Tinggalkan terus. Takut terjerumus ke benda haram. Okay, yang seterusnya, coklat. Sebenarnya dia ada logo halal kat sini tapi tak nampak sikit. So coklat ni banyak jual dekat pasar raya tempatan. Dia satu direct je dengan yang halal. Kalau awak akan beli tak? Beli? Beli. Ada setengah yang rasa dia yakin, dia boleh beli. Kalau awak rasa macam was-was je, awak jangan beli. Sebab dia tak ada logo halal JAKIM. Mungkin kalau yang dah study pasal logo halal antarabangsa tu, kalau dia yakin dia boleh beli. Tapi kalau awak tak yakin, dia tergolong dalam benda syubhah, awak jangan beli. Okay? Seterusnya, daging. Daging. Ada tanda halal ni. Kenapa awak cakap dia syubhah?
Okey, satu sebab dia bukan halal jakim. Yang kedua, penyembelihan dia kita tak tahu. Kan kalau kita tersalah sembelihkan, benda tu jadi benda haram. Okey. So dah tamat untuk subah, Ustazah. Ustazah, tepuk tangan untuk semua. Ustazah bangga, Ustazah rasa awak semua faham. Faham tak? Jelas tak pasal subah? Okey, untuk subah kita habis kat sini, okey? Terima kasih. Okey, baik. Untuk kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu 5 hikmah menjauhi perkara-perkara haram dan syubhah. Tadi semua dah faham kan? Pasal halal, haram, syubhah kan? Okey, so kita ada 5 hikmah. Kenapa kita kena menjauhi perkara haram dan syubhah ni? Okey, baik. Yang pertama, semua boleh baca kan? Okey, yang pertama, jaga kesucian dan kemuliaan agama. Segala perintah dan larangan Allah. Okey, yang tu hikmah yang pertama. Kenapa kita kena menjauhi perkara haram dan juga syubhah. Okey, yang kedua, melihara kesihatan badan daripada kemudaratan makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan. Okey, yang ni hikmah yang kedua. Okey, yang ketiga, dan dia yang mengambil dadah. Okey. 3. Okey. Yang keempat, daripada rosak dan menjauhi perbuatan yang menjuruskan diri kepada perbuatan zina. Okey. Yang kelima, baca daripada sumber yang haram diberkati. Okey, tu 5 hikmah. Okey, semua dah faham, semua dah baca kan? Okey, so next kita pergi kepada permainan. Kita ada soalan nak uji kamu semua ni betul-betul faham ke tidak berkaitan 5 hikmah menjauhi perkara haram syubhah ni. Okey, so boleh datang wakil ambil soalan. Okey, seorang, yang ni dua-dua. Seorang datang je. Okey, boleh pilih sampul yang mana? Biru ke, hijau ke, merah ke? Okay. Merah. Okey. Buka yang merah. Okey. Boleh ambil soalan dalam tu. Okey. Apa soalannya? Menjauhi makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan berikut merupakan hikmah kepada apa? Boleh pergi dekat kumpulan. Tak dengar. Menjauhi makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan berikut merupakan hikmah kepada kesihatan. Hikmah kepada kesihatan. Okey. Kesihatan badan, betul? Betul? Yakin ke? Kenapa macam confused ni? Ya, yang mana? Hikmah kepada, tengok kat sini. Ada tak jawapan dia? Yang nombor 2, ya betul. Okey. Very good, terima kasih. Okey. Kumpulan yang kedua. Cepat sampai yang mana? Okey, nak sampai mana? Hijau. Okey, hijau. Kat sini, datang sini sikit. Okey, nak boleh ambil soalan dalam tu. Okey, seorang lagi. Sampul warna warna hijau dah, dia dah ambil dah hijau. Merah hijau dah buka. Oren. Okey, oren. Dah boleh ambil soalan dalam tu. Ada tak? Okey. Kejap nak ambil. Okey, dah. Okey, soalannya apa? Sana. Senaraikan 3 hikmah menjauhi perkara haram dan syubhat. 3. Apa dia 3? Baca. Okey, kedua. Okey, yang ketiga.
Okey, yang tu 3 hikmah. Hikmah apa tadi? Menjauhi haram dan syubhat. Okey, yang kedua soalan seterusnya. Islam melarang pengambilan harap dan dadah bagi menjamin Kewarasan akal. Betul? Betul. Okey, tahniah Fulani. Okey, seterusnya. Ada 2 soalan lagi. 2 orang? Bulan 3? Okey. Kumpulan ni ada biru dengan kuning je lah. Okey. Nah, biru satu dengan kuning. Okey, depan. Okey. Okey, baca soalannya. mencuri, riba, makan harta anak yatim, merompak adalah perkara haram. Berikut merupakan penerangan kepada hikmah. Hikmah apa? Kumpulan tak nak bantu ke? Takkan tengok je. Mencuri, riba, makan tanah yatim, merompak adalah perkara haram. Berikut merupakan penerangan kepada hikmah. Memelihara harta bersumber haram dan Okey, betul. Betul tak kumpulan 3? Betul. Okey, soalan seterusnya. menjaga nasab dan maruah daripada rosak Kerana apa? Okey, betul. Kumpulan 3. Okey. Tanya, so semua dah faham 5 hikmah menjauhi perkara haram dan syubhat. Okey, nanti balik bolehlah baca dan hafal balik, okey? Okey, seterusnya saya bagi dekat kawan saya seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Saza akan simpulkan kita punya topik pada minggu yang lalu. Okey, jadinya kamu sendiri dah tahu apa itu maksud halal, apa itu maksud haram dan apa itu maksud syubhat. Okey, boleh tak Ustazah nak dengar lagi sekali apa tu? Apa yang kamu faham tentang halal? Yang diyakini oleh siapa? Syarak. Syarak tu apa maksud dia? Daripada agama Islam. Apa pula maksud haram? Yang dilarang oleh syarak. Dan apa itu maksud syubhat? Yang tidak diyakini halal ataupun haramnya. Okey. Nampaknya kamu faham apa itu maksudnya. Tapi Ustazah akan buat satu aktiviti yang nak tengok sama ada kamu faham tak contoh-contoh ni dia berkaitan dengan halal, haram ataupun syubhat. Okey, jadi Ustazah minta kamu bagikan kepada 3 kumpulan. Dah bagi tak? Okey. Dekat depan ni Ustazah ada board. Board ni nanti Ustazah akan bagi satu kepingan puzzle untuk setiap kumpulan dan Ustazah minta kamu lengkapkan puzzle tu di atas board ni. Kemudian seorang wakil diminta untuk ke depan dan tampai dekat bahagian mana dia punya hukum tu. Faham? Okey. Tolong pasal. Okey, dalam masa seminit Ustazah bagi masa untuk kamu sambungkan kepingan puzzle tu dan letak dekat depan. Lekat betul-betul je dia punya tu.
Okay. Kalau dah siap boleh tampal kat sini. Okey, terus tampal dekat depan. Okey, lagi satu kumpulan. Kumpulan banat. Dekat mana gambar tu? Gambar apa tu? Gambar lelaki dengan duit. Maksudnya dia terlibat dengan skim pinjaman wang. Maksudnya tu halal ke, haram ke, syubhah? Ni gambar orang nak bunuh diri. Ni ada tanda tali gantung. Cepat. 20 saat. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Okey, terima kasih. Okey, jadi kat sini kamu nampak tak gambar yang pertama ni? Ni grup mana tadi? Grup 2 ke 3? Okey, grup kedua. Grup kedua ni gambar apa tadi kamu lekatkan? Orang nak bunuh diri. Jadi betul tak dia dekat hukum haram? Betul. Okey. Lagi sekali saya nak tanya, minta suara wakil. Sebutkan apa maksud haram? Bangun. Abang yang tengah. Okey. Sesuatu yang dilarang oleh syarak. Okey, betul ke salah kumpulan satu? Betul. Okey, bagus, duduk. Yang kedua, gambar lelaki bersama duit yang dia sertai skim pinjaman wang. Jadi betul tak dia dekat hukum syubhah? Okey, saya minta wakil daripada kumpulan satu sebutkan maksud syubhah. Betul tak kumpulan 3? Dengar tak apa dia jawab? Lagi sekali, suara kuat sikit. Betul ke salah kumpulan 3? Betul. Okey, bagus. Jadinya kita jika sesuatu perkara yang duit, sebabnya duit ni punca rezeki kita. Jadinya kita tak tahu dari mana datangnya duit ni, sama ada dia halal ataupun haram. Jadinya dia berada di tengah iaitu hukum syubhah. Okey, seterusnya gambar 2 orang wanita yang memakai yang menutup aurat lah dekat sini. Jadi hukumnya halal. Yang macam kita tahulah kita wajib menutup aurat. Jadi saya minta kumpulan 3 sebutkan semula apa maksud hukum halal. Sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Betul tak kumpulan 2? Okey. Okey, jadinya melalui permainan ni saya nampak kamu semua fahamlah apa itu maksud halal, apa itu maksud haram dan apa itu maksud syubhah. Jadi lepas ni dekat luar macam mana? Kita nak praktikkan ke ataupun biar je? Praktikkan. Boleh ke terus makan babi? Tak boleh. Jadi kita amalkan apa yang kita pelajari. Ada soalan? Okey, sebelum Ustazah akhiri kelas kita, Ustazah minta kita tepuk tanganlah sebagai tanda tahniah. Okey, tahniah di atas kerjasama kamu semua. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Semua boleh bangun. Okey, syukran.